Got tengok sign ayam cinta. Okay guys, kembali lagi. So this is a new vlog and as you guys can see, sekarang kita orang berada dekat dalam flight. Saya ada dengan Kacu and Ellie. So guys, we are supposed to be in Phuket and right now kita tak sampai lagi dekat Phuket sebab cuaca yang buruk. So saya tak tahu apa pun sebenarnya because I slept the whole journey. Lepas tu dia dah landing, so terbangun lah sebab dia landing kan. Lepas tu I thought dah sampai, tapi Kacu cakap actually kita dekat Penang. Wait a minute. So actually perjalanan dia sejam je nak pergi Phuket. Tapi tadi kita berpusing-pusing dan total perjalanan dari 2 hours dulu. So sejam campur 2 jam lah. Oh, so 3 jam lah. Just hope that everything went well. And kejap lagi kita akan catch you guys and update you guys on what happened. Hopefully kita dapat sampai ke Phuket International Airport dengan selamat tanpa ada sebarang musibah ataupun anything lah. And yeah. So sekarang ni kita nak keluar and kita book kereta book tadi. Harga dia dalam 495 baht kalau dah include everything. Mungkin include toll and whatever yang perlu dibayar lah. And I'm so excited sebab this is my first time dekat Thailand. I tak pernah langsung pergi Thailand. Dekat mana-mana bahagian of Thailand sekalipun I never. And actually untuk kereta ni, I ada survey dekat Klook tau. Sebab I macam nak pastikan perjalanan smooth. Tapi harga kereta dekat Klook tu adalah dalam nak dekat RM90 Malaysia. Kalau macam kita order book direct dari sini, dia macam total dia dalam RM60 Malaysia. So dia jimat nak dekat RM30 lah. So okey lah. Kalau korang naik taksi ke apa, you guys boleh pergi ke arah sana. Sebab itu tempat menunggu kereta. So guys, you guys kena jalan all the way daripada keluar tadi sampailah dekat pagar putih sana tu. Sebab biasanya book ke Grab ke diorang tak boleh masuk. Sebab yang tu memang eksklusif untuk airport je. Airport taxi dengan bus. Kita orang nak check in 7Q Patong Beach Hotel. Okay lah. Dia punya kawasan ni not bad, cantik. One time ah. Oh, okay. So guys, kita nak buat mini room tour. Sebab mas kejap je room tour ni. Kita ada TV, kita ada cermin untuk bersiap. Kita ada katil single. Kita ada katil queen, king, tak tahu. Kita ada toilet. Weh, cantik juga tu. Dalam gambar ni nampak Asia je tau. Okey lah. Sinki. Actually dia punya location is quite adventure juga. Betul? Oh, ini yang paling mustahak weh, ada bidet. Ada bidet weh. Ni yang mantap. And ada bathtub. Oh my god. Nak mandi dia ada bathtub dan orang lebih nampak. I don't know. Walaupun view dia tak dapat pantai, but it's nice lah. So, view dia macam mana? View dia macam mana? Wah, ni weh, okey doh. Okey doh. Kita orang punya view adalah hotel lain. Windy mat. Vibe Phuket. Okay, so ini adalah suasana petang di Phuket and we baru keluar dari hotel. Tadi ada few things yang kena settle. Kita bersiap, kita pergi toilet and toilet dia best sebab ada bidet. Itu adalah the highlight of that hotel. And right now kita nak pergi cari makan sebab the last time that we ate adalah pagi tadi / tengah hari waktu dekat dalam flight. So we are so hungry and we found few halal spot untuk makan. Sebenarnya ada 2 lah. Satu yang sebelah pantai, lagi satu yang bukan sebelah pantai tapi tom yum dia nampak sedap. Dua-dua rating tinggi. So let's go to one of them. Dekat sangat. Beach by day, party by night. Oh, beach by day, party by night. Dia punya slogan. Tak boleh belah betul. Wow, ini suasana dia. Menarik tu. Tu kalau you guys nampak, ada macam chalet ke resort atas bukit tu. Lagilah betul-betul menghadap laut. Yang tu memang confirm mahal gila lah. So kat sini dah bau pantai.
sangat fresh. And I'm so excited because it's been a while since I went to the beach. And sekarang kita akan pergi pantai lagi. Cuma dekat Thailand. I tak pernah pergi Thailand. Ni first time InsyaAllah. Guys, pantai ni sebenarnya boleh mandi lah. Kenapa kita tak mandi Tak apa, besok kita mandi puas-puas. Besok masa harian tu aku nak mandi pantai je. Wah, bestnya. Oh, no swimming here. Dia tak bagi tu. Memang tak boleh berenang lah sini. Bahaya Macam tengah berfikir apa benda yang I nak order sekejap lagi. Sebab I'm so hungry lah. Ni bukan tahap lapar biasa-biasa tau. Memang starving lah. I macam teringin dia punya tom yum. And I nak minum dia punya air yang fresh-fresh. Orange ke, avocado ke, coconut ke, carrot ke. Weh, korang cantik sangat lah pantai dia. Wait. Cantiknya. Nanti mesti ada sunset dekat belah sana. Okay guys, so kita dah photoshoot dalam 30 minit semacam tu or lesser. Sebenarnya macam 15 minit je kot. And cantik sebab ada sunset. Tapi sikit je lah. Nampak tak kat belakang? Sekarang dah nak dekat pukul 7. So takut lepas kita orang makan dah hilang sunsetnya. So kita orang decide untuk pergi sekarang. And pantai ni sadly tak boleh mandi. Tak tahu kenapa. But the photo turns out good. Sebenarnya dekat area 7Q Patong Beach ni banyak je kedai makan halal. Sepanjang perjalanan kita orang baru berapa ratus meter ni dah terlampau banyak ada makanan yang halal. And macam biasa lah, of course lah ada tom yum kan, ikan. Tapi sekarang ni kita orang nak shoot pergi dekat satu tempat yang kita jumpa dekat Google, which review dia quite nice. And kita jalan kaki je, kita tak pakai tuk-tuk ke apa ke. Let's go. Yeay, matam. Dah sampai. Okay, so kita dah sampai dekat Matam Thai Food. And this is the menu. I'm gonna walk you guys through the menu. So that kalau you guys nak datang. Restaurant because the rating is 4.8 out of 5. Oh, ni 4.8. Yang tepi pantai tadi 4.9 tapi tak ada. Kita orang tak jumpa pun mana orangnya. Not existed. So So sekarang ni I'm gonna walk you guys through the menu sekali lalu je so that you guys boleh tahu harga-harga dia dan pause video ni sendiri. Sila dah datang. Kita orang akan tengoklah. We are gonna judge adakah makanan tu sedap ataupun tipu-tipu belaka. So, jom kita tour makanan yang kita ada. Kita ada sayur. Besar kali. Ayam cincang dengan tofu Jepang. Seafood tom yum. Banyak cakap itu perempuan. And also timun. Tada! Itu air kita orang. Air saya tu yang dah kurang daripada separuh dah. Haus nak mampus. Haus gila weh, sumpah. Okay, saya nak rasa dia punya tom yum. Rasa kuah dekat sini. Ya. Rasa kuah dekat sini. Okay guys, ni first try tom yum Thailand. First ever in my life. Bismillahirrahmanirrahim. Macam benda rasa biasa tapi kita rasa macam rasa lah. Cukup weh, masam-masam dia tu. Sedap tu. Jangan main-main. So, tuk-tuk ni tadi mula-mula harga nak pergi market tu 200. Lepas tu kita orang minta 150. Lepas tu minta 120, dapat. Dan 120 baht tu total untuk satu kenderaan ni, bukan untuk seorang. So, murah lah juga.
Boleh bluetooth guys, boleh bluetooth. So kita akan karang. Wow, karang. Suka macam atau suka kopi. Kalau pilih kopi, baik kopi liquid. Ewa. Suka Masya atau suka kopi. Guys, kita orang dah turun daripada tuk-tuk and ada game boxing. Harga dia 2,000 dengan 1,600 baht. And itu bukan point utama kita. Point utama kita adalah kita nak pergi Banzan Market. Jom. Wow, nampak tak guys? Banzan Market. Alright guys, so sekarang ni kita nak masuk dalam pula. Yang ni mesti sewa lagi mahal ni sebab tu duduk dalam kan. So sebenarnya nama tempat ni memang market yang macam fresh market. Sebab itulah dia banyak buah, banyak ikan, banyak makanan yang masak-masak. Dia tak banyak souvenir sangat. Durian pun ada. Kelapa pun banyak. Wih, siap ada seafood yang dalam akuarium lagi. Cuba korang tengok. Wih, sebaris ni semua seafood. Sebaris ni semua seafood yang kita boleh pilih and masak terus. Wih, dahsyat tu. Wih, besarnya. Apa ni? Takutlah. Udang ke ni? Ni udang ke? Patutlah tadi Tom yang udangnya besar-besar. Comel lah bulat dia berenang. Alamak. Dah lah aku nak makan kau. Kita dapat tengok pelbagai jenis hidupan. Ni macam aquaria free lah. Kita orang pergi aquaria free. Huh? Asal kaki dia macam tu comelnya. Asal dia tengok kita tu. Okay, senyum. Alright. Okay. Smile. Macam pergi aquarium free kan? Aquaria guys. So we are trying this coconut ice cream. Ada banyak flavor. Oh tu, pakcik tu cedok dari situ. Nampak sedap oh. Oh, dalam dia macam ni. Boleh try duduk sendiri tu. Oh. Thank you. So nak batu baru bayar tau. Aku rasa kena ni juga berpada-pada. Ni hasil aiskrim kita. Siap ada drip chocolate and butter tau. 100 baht sahaja. Which is saya tak tahu berapa ringgit. RM12.90. So harga dia RM12.90. Alright guys, so kita nak rasa aiskrim buatan Kacu. Kacu ni dia ada pengalaman lah barista. So dia pandai dripping. Wow, saya tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap tu. Okey. Sedap. Sedap weh. Kau patut drip lagi lah. Drip lagi coklat. Ni tak tambah. Makan ni saja pun sedap. Ya. Oh my god. Kita orang ambil inti banana and mangga tadi. Dia memang tak ada extra lah. Memang pakai duduk sekali. So, this brand, Banana Boat, untuk sunscreen, dia serius bagus sangat-sangat. And I have heard many good reviews pasal this one. And yang ni, dia spray je. Nampak tak? Instantly cools and refreshes. I macam nak beli. Sabar je, I'm gonna come back. So, kita orang just nak pusing-pusing dekat Watson ni untuk tengok ada tak benda-benda yang best untuk dibeli. Kalau ada, kita boleh compare. And kalau cun, kita boleh beli. Guys, honestly, dekat sini Watson dia punya range of flavor banyak sangat. I never seen this product. Like apple sherbet, sundae whip, Catalia orchid. I never ever nampak caramel creamy. Macam nak beli je untuk bagi souvenir kat orang. Cool kan? I macam interested.
And dia ada produk yang dia punya packaging tu memang paket weh. Macam ni. Dia memang jual in tube. Tube yang packaging macam ni. Nampak tak? Sesuai untuk, kalau this one, dia sesuai kalau korang travel ataupun just nak try the product. Kalau sesuai baru beli yang besar. Sangat-sangat sesuai. Tengok ni. Nampak this one. And then ada macam skincare. Weh, bagusnya. Nampak tak? Banyak lagi kat bawah tu. Aloe vera lah. Untuk lips pun ada. Senang nak buat travel. Weh, cool though. Should I buy something? Kalau I buy something, it probably would be this one. Sebab dia berkaitan dengan matahari. Dekat sini ada banyak juga milk yogurt yang murah-murah. Also, I tak pernah nampak dekat Malaysia. Actually, banyak produk dia. Macam ada brand-brand yang memang kat Thailand je aku rasa. This one, dia tak pernah nampak brand ni. Menarik tu. Wow. Dia punya range of face mask sangatlah boom. Banyak weh. Serious. Should I buy something? Beli kat mak aku. Cantik terus je. My mum memang cantik pun. Lah, kenapa tak jadi? Sebab satunya dia kata kat sini. Bagai sini. Oh ya. Yeah. Tadi kan saya beli baju tak koyak. Dia kena testing. Tapi badan kau muat. Tangan je. Tak, kau masuklah tangan dulu. Baru kepala. Masuk tangan dulu. Nampak tak? Macam mana ni? Jangan kotorkan baju orang. So, I akan tunjuk haul apa yang I beli sekejap lagi. And right now, kita tengah tunggu kereta kita untuk pick up pergi ke hotel. Perjalanan dalam 11 minit macam tu untuk sampai ke hotel. But kalau jalan, dia tak jadi 11 minit lah. Dia jadi nak mengamuk. But before kita balik hotel, kita akan singgah dulu kat 7E untuk beli few stuff. And I'm also going to show what I bought later, okay? Korang, kita orang balik naik van weh. Besar betul. Dahsyat sangat. Kita orang 3 orang je. Oi, VIP. Wah, cantik bang. Hi guys, so now kita ada dekat 7E yang berdekatan dengan hotel. And we want to buy some snack as I mentioned. And honestly aku dah penat gila dah. I think because perjalanan hari ni agak panjang. I just want to mandi and lay down so bad. And kat sini dia punya 7E besar tu. Besar yang 7E dia. Macam 5 kali ganda besar daripada 7E yang ada dekat rumah aku tu, yang dekat Malaysia. Ini dia ada banyak choice of food. Wah, banyak weh. Ada yang tak pernah nampak pun. And dia banyak yang halal. So memang boleh makan, nampak tak? Ini yang aku tunjuk ni semua halal. Atas tu pun halal. You guys just tengok je lah tagging, nampak tak? Wow. Kena pandai cari lah. Kalau yang tak tulis halal tu jangan makan weh. Yo, macam-macam. Macam best je kalau ambil untuk breakfast ni. Yo. Wow. Suka Masya. Berapa lari weh, tak nak potong. Tu. Oi. Oi. This one. Dia macam ketupat. Oi. Hijau. Lepas gabung. So taste test. Okay, so I want to show you guys what I bought dekat Watson. Besar weh. So ini adalah benda pertama yang I shopping. Total dia dalam 1192 tambahkan dengan 160 something sebab I beli 2 kali. So I ada beli pad sikit sebab I period. And then I buy this Lipid Mermaid Water Gloss. This one dia adalah lychee. Nampak tak? And then
Okay, and then kita ada this mermaid water gloss. Yang ni dia perisa cotton candy. Yang ni lawa sangat. Cuba tengok ni. Nampak macam magical. This one is cotton candy. Katanya bau dia wangi. Yang ni dalam 99 baht ke 90 baht. Macam tu je. Dekat Watson. And then I buy this Aloe After Sun Body Gel Spray brand Watson. Ni untuk cooling. Sebab besok kita akan naik boat for the whole day. So I takut kulit sakit. So this one akan coolkan kulit. Good one. And then I beli this one. Nak bawa balik rumah. Yang ni dia ada promo. Nampak tak? 2 pencuci muka dengan 1 plushies. And ada pencil box untuk buat pergi travel macam ni. Harga dia 179 baht. Kan? Good catch. And then I beli 4 of these sebab dia ada promotion. This one dalam 44 baht. I beli 4. Dia mini je. Besar tapak tangan je. Tapi sesuai untuk travel. I kan setiap kali travel, setiap kali tu akan beli pencuci muka baru. Padahal kat rumah tak habis lagi. Ada 4. And then I ada this coconut body lotion. This one. Small je. Harga dia 49 baht macam tu. And then I beli bath bomb. Sebab dekat bilik ni ada bathtub. Tapi macam takkan guna kat sini je. I don't know. This one 125 baht. I beli perisa lavender. And also ocean. This one. Dia ada rose juga warna pink. Tapi I tak beli that one. I just beli 2 je dulu. Sebab kalau kat tempat lain ada lagi murah, kita akan beli kat tempat lain. And then moving on, I beli this yang sedut-sedut tu. Malam ni juga aku nak guna. Sedut. Nampak tak? Ni Pokemon ke ni? Comel gila. This one harga dia dalam 45 baht ke 55. Ni berapa li? 45 Lebih kurang lah. Dalam 49-45 baht macam tu. RM6 Malaysia. And then the last one, I beli this extra virgin coconut oil. Yang ni boleh lumu-lumu kat badan. Katanya kalau pakai extra virgin coconut oil ni, kalau macam ada kesan apa-apa ke, boleh hilang. So yeah. So itu sahaja. Okay, so I think that's all for today's vlog. Nanti kita akan jumpa lagi tomorrow for the next episode. And thank you so much for watching, guys. Mungkin vlog ni panjang, I don't know. But anyway, see you guys tomorrow. Sebab esok kita ada aktiviti yang lagi dahsyat. And I don't know macam mana I nak record. Sebab esok kita akan ada dekat water je sepanjang hari. But anyway, stay tuned for that. So itu sahaja. Bye-bye, guys. Selamat malam. Bye.